hari tu Viko ada nampak satu komen. Dia tanya, Veloz ni ada spare tire tak? Mana dia letak dengan spare tire tu sama saiz ke tak dengan yang original? Tapi yang komen tu Viko dah tak jumpa. So Viko buatkan video ni, korang tengoklah mana yang peminat dengan Veloz. Nak cari Veloz, boleh roger Viko juga Sekarang waiting period memang tak lama, 1-2 bulan boleh dapat dah. Ni yang kereta Veloz walaupun Viko tak boleh reply dekat dia, harap video ni boleh lalu kat FYP dia lah. Okay, mana yang tanya dekat komen Viko tu. Okay, dia punya spare tire ada dekat bawah kereta. Okay, bawah kereta sini. Okay, sangkut Viko masuk ke dalam. Cuba korang tengok lah. Ni dapat sport rim. Lepas tu tire dia sama saiz. Kalau nak turunkan spare tire tu memang senang saja. Dia ada satu nut tu, kita pusing dah boleh turunkan spare tire dia. Tapi sebab ni kereta orang kan, so Viko tak usah. Tempat nak buka dia dekat sini je. Kita buka ni, nampak nut kan? Nanti kita longgarkan, spare tire tu akan turun. Lepas tu kita dah boleh tarik ke luar untuk tukar dah. So untuk tire saiz dia luar 05, 50, 17. Kereta ni dia sesuai dengan mana yang nak bawa ramai orang. Family member dia ada banyak, so bolehlah ambil Veloz ni sebab dia ada 7 seater. Ada nak semak loan ataupun nak tahu harga dia, boleh WhatsApp Viko, sedia membantu. WhatsApp link tu ada dekat profile Viko tau. Okay, apa-apa nak tahu, komen je dekat bawah, nanti Viko jawabkan. Bye.